dah berubah keadaan. Datuk nampak kan video tu? Tak saya hilang dekat TikTok kawan. Apa? TikTok masih hilang. Habis buat lagi. Buat lagi. Sebab ya, tapi tak apa sebab dia orang boleh delete saya punya account je. Branding saya tak boleh delete. Buatlah podcast. Baru plan nak buat podcast. Tak universiti. Kenapa awak asyik plan tu apa ni? Awak tak faham aku. Sebab saya tak tahu orang politik tak suka saya. Dia macam MC yang ban direct. Bukan sebab regulation TikTok bukan. MC. Saya pun tak faham. Tak tahu. Saya tak cakap pasal politik pun. Itu Kementerian Belia Sukan ban saya itu. Kementerian Belia Sukan ban saya. Sebab dia kata dia terasa dengan video saya. Pasal mas kahwin. Saya kata mas kahwin tak boleh mahal sangat kalau rupa tak ada. Gitu je saya cakap. Betul lah, tapi macam benda tu social media kalau you lalu jadi orang biasa tak ada naik. This is you. Kalau you naik. Tapi orang tak faham. Kita je tak cakap spesifik pun. Saya tak pernah attack orang lah tu. Tak ada attack individu, tak boleh. Cara you cakap tu konten. Betul. Seorang marah. Kesian Melayu naik orang baik.